Okay, Assalamualaikum children. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Semua orang nampak comel-comel. Siapa comel kat sini? Buat muka comel. Teacher nak tengok muka comel. Mana muka comel awak? Comel. Okay, today Teacher Farah nak cerita pasal kisah Nabi Yunus. Semua orang sebut sama-sama. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Siapa suka dengar cerita tentang ikan? Saya. Siapa suka dengar cerita tentang apa ni? Ikan. Okey, semua orang suka dengar cerita tentang ikan kan? Seronok tak? Seronok. Nak dengar Teacher Farah cerita pasal kisah Nabi Yunus dengan ikan? Siapa nak dengar? Angkat tangan. Saya. Okey, jom kita cerita tentang Nabi Yunus dengan ikan paus. Nak tahu tak, dulu-dulu, waktu dulu-dulu ada seorang nabi yang namanya Nabi apa tadi Teacher cakap? Nabi Yunus. Pandai, Nabi Yunus. Nabi Yunus dia seorang yang baik hati. Semua orang cakap baik hati. Baik hati. Seorang yang baik hati. Baik hati tu macam mana? Dia suka tolong orang. Baik hati tu apa? Macam mana baik hati? Tolong angkat pokok. Tolong angkat pokok lagi? Orang atas pokok je tolong angkat. Tolong angkat pokok lagi? Baik hati tu apa? Kita suka buat apa? Tolong apa? Tolong ambil. Apple jatuh ambil. Tolong orang. Tolong orang. Kakak tolong apa? Tolong the house. Tolong inside the house. Tolong your mommy and daddy. Wah, very good. Lagi tolong siapa? Baik hati. Tolong anjing. Tolong cat. Tolong dog, animals. Okay, we have to help friends and teachers. And at home, mommy, daddy, brother and sister. Do you help your mommy? Yeah. Do you help your daddy? Yeah. Do you have sister? Do you have your sister? Yeah. How about your brother? Ada abang tak? Ada. Tolong abang buat apa? Buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah, buat homework. Okey, Nabi Yunus seorang yang baik hati. Macam mana teacher kata tadi? Baik hati. Tapi dia suka bagi tahu orang supaya kena ingat Allah. Kalau kita sayang Allah, kita buat apa? Kita buat baik, kita solat. Siapa solat kat rumah? Macam mana solat? Macam mana solat? Allahu Akbar. Okey. Nabi Yunus dia seorang yang baik hati. Tapi nak tahu tak? Tapi apa? Tapi tak ada seorang pun nak dengar cakap Nabi Yunus. Kalau tak ada seorang pun nak dengar, Nabi Yunus rasa apa? Rasa sedih lah. Sebab apalah Nabi Yunus rasa sedih? Sebab tak ada orang nak dengar cakap Nabi Yunus. Tak ada siapa nak kawan dia kan? Tak ada siapa nak kawan, tak ada siapa nak dengar Nabi Yunus. Nabi Yunus sedih macam mana? Muka sedih macam mana? Muka sedih macam mana? Tunjuk kat Teacher Farah muka sedih. Macam tu muka sedih. Masa tu abang macam mana? Sad face, muka sedih. Kalau dia tak boleh main dengan orang. Kalau kita tak dengar cakap orang sedih tak? Sedih. Kalau tak dengar cakap mami sedih tak? Sedih. Sedih. Nak buat mami sedih tak? Tak nak. Jadi kena good. Everybody say good. Good. Very Very good. Okay. Lalu Nabi Yunus rasa apa tadi teacher kata? Sedih. Dia sedih. Jadi dia nak pergi jauh. Dia nak naik kapal. Nabi Yunus dia sad. And then dia rasa dia nak naik kapal. Dia nak pergi jauh sangat. Sebab dia siapa nak listen dia? Betul. Dia pun naik kapal. Tapi tiba-tiba dia nak pindah. Lepas tu kapal ni dia pun lalu dekat mana? Kalau kapal dekat mana? Ocean kan? Dekat air. And then dia lalu kapal tiba-tiba ada ombak besar.
Tahu tak ombak tu apa? Tahu. Yang macam Tahu dia. Dia macam air terjun. Dia macam ombak besar kan. Lepas tu dia punya kapal macam ni. Sebab ombak besar nak tak tenggelam. Tiba-tiba Nabi Yunus dia tenggelam dekat dalam air. And then ombak besar macam mana? Cuba buat ombak besar. Dush, bunyi. Macam mana bunyi ombak? Dush. Lagi sekali. Macam mana bunyi ombak? Dush. Okey, sini. Okey, lepas bunyi ombak, kan abang? Lepas bunyi ombak, Nabi Yunus berdoa. Okey, sebab dia takut. Macam mana rasa takut? Takut ni saya. Takutnya. Sebab apa? Sebab kapal Nabi Yunus dah tenggelam dekat dalam air. Nabi Yunus dia rasa takut and then dia berdoa. Macam mana Nabi Yunus berdoa? Macam mana? Okey, ikut teacher Farah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Berkuasa, selamatkanlah aku. Amin. Dia takut kan? Lepas tu dia doa ke Allah. Siapa selalu doa? Doa apa pandai? Boleh baca doa apa? Macam mana doa nak makan? Doa makan macam mana? Okey, macam mana doa makan? Okey, macam Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Masya Allah, pandainya anak-anak teacher. Baca doa makan pandai. Baca doa before sleep pandai. Baca doa apa lagi pandai? Before sleep macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma wa amin. Okey, dah tadi kan teacher kata Nabi Yunus dah berdoa kan sebab dia takut kan. Lepas tu tiba-tiba apa? Ya betul. Ada ikan paus datang. Besarnya ikan ni. Bush. Macam mana ni? Ya, Nabi Yunus tiba-tiba ada seekor ikan paus besar datang. Macam mana besar? Besarnya ikan paus ni telan Nabi Yunus. Blup. Nabi Yunus dah masuk dalam perut ikan. Tapi dia keluarkan balik. Ya betul, Nabi Yunus dah masuk dalam perut ikan yang besar ni. So Nabi Yunus buat apa dalam perut ikan ni? Tak tahu. Dia nangis. Dia nangis? Dalam perut ikan ni gelap. Cuba tutup mata. Gelap tak? Nampak teacher tak? Nampak teacher tak? Okey, buka mata. Cuba buka mata. Nampak teacher tak? Okey, high five. Kalau nampak teacher high five. Okey, nampak teacher high five. High five. High teacher. Okey, sidang abang. Okey, lepas tu Nabi Yunus tu dekat mana teacher kata tadi? Dekat dalam perut ikan. Kat mana Nabi Yunus? Cuba touch perut ikan. Terus touch perut ikan. Okey, touch perut ikan. Okey, Nabi Yunus tu dekat dalam perut ikan. Apa jadi dekat dalam perut ikan Nabi Yunus? Dia buat apa? Tak tahu. Dia nangis. Lepas tu dia dengar ikan tu bergerak. And then bunyi macam mana? Macam mana bunyi ikan tu? She got in the hole. And then dia berdoa sekali lagi. Okey, jom kita doa lagi sekali macam tadi. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana cakap tadi? Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya dan selamatkan saya. Amin. Tiba-tiba Allah dengar doa Nabi Yunus. Ikan pun keluar. Dia muntahkan Nabi Yunus balik. Keluarlah Nabi Yunus dalam perut ikan.
perut ikan Paus. paus. Okey, lepas tu Nabi Yunus dah keluar dalam perut ikan paus. Nabi Yunus rasa apa? Happy. Rasa bersyukur dah dapat keluar dari ikan paus. Ikan paus ni baik kan? Dia keluarkan balik Nabi Yunus kan? Lepas tu Nabi Yunus pun bersyukur sebab kan Allah dah selamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan paus. Pandai. Sejak dari itu Kapal di sana. macam mana? Kapal di macam mana? Oh, kapal dia tenggelam, dah tak boleh diselamatkan lagi dah kapal dia. Tapi Nabi Yunus dah diselamatkan. Allah dah dengar doa Nabi Yunus. Kalau kita sayang mami and daddy, kita doa untuk mami daddy boleh? Cakap ya Allah, lindungilah mami and daddy saya. Siapa sayang mami daddy? Kalau sayang mami daddy kena doa hari. Okey, lepas tu Nabi Yunus dah keluar dari perut ikan. Lepas tu Nabi Yunus pun rasa happy dan bersyukur. Macam mana tangan doa? Tangan doa macam ni. Okey, lepas tu semua orang dah ikut cakap Nabi Yunus. Nabi Yunus pun rasa happy. Okey. So, kita boleh apa? Boleh ambil makanan. Apa yang kita belajar dari cerita ni? Apa yang teacher cerita pasal apa? Cerita pasal ikan paus. Lagi teacher cerita pasal apa? Nabi Yunus. Tadi teacher kata Nabi Yunus tak ada siapa nak dengar cakap dia kan? And then tiba-tiba Allah dah selamatkan dia. Semua orang dengar cakap. Lepas ni nak dengar cakap mami daddy tak? Nak. Kena buat apa kalau sayang mami daddy? Kita kena selalu apa? Doa. Masya Allah. Terima kasih semua. Tepuk tangan. Happy tak hari ni kita dengar cerita tentang Nabi Yunus dan ikan paus? Happy. Kalau happy, semua orang buat muka happy. Jom kita tengok ikan paus biru. Yeay! Di laut luas. Semua buat tangan macam ni. Wah. Okey, nyanyi sound together. Berenang. Berenang, swimming. Ya. Di laut luas. Paus biru. Oh, the big ikan. Okay, jom ikut teacher Farah. Ikut teacher. Swimming. Ikan paus biru. Where's ikan paus? Okay, abang, go abang. Berenang. Oh, swimming like ikan paus. Wah, laju. Ya. Okay, stop. Paus biru. Selesai. Yay! Okay, children, today we want to make some art activity. Teacher Farah have, what is this? Wheels. We got a picture of wheels, and then we gonna do some stamping activity. You want to do with Teacher Farah? Yeah. Okay, ready? Okay, pass to your friend. Pass to your friend. Okay, Masya Allah. Thank you so much. Pass to your friend. Okay, first you have to choose what color do you like. Terlalu banyak. It's okay. Okay, Teacher Farah like color pink. So I choose pink. I choose And then I stand like this. What do you like? What color do you like? Okay, let's redo. Okay. Okay. Teacher nak warna. Okay, can. Okay, how to sing song Ikan Paus Biru? We sing together. You want? 1, 2, 3. Ikan paus biru di laut luas. Lagi? Berenang. Berenang di laut luas. Okay, faster. We make it. Beautiful wheels.
You see what color? What color is that? Blue. Blue. How about you? What color is that? Wow. It's pink. It's okay. Blue mix green become what color? Blue. If you mix with the green, it's become color. What's that? Wow. Green. Green. Green? Are you sure? No. Hijau gelap. Oh, hijau gelap. It's make hijau gelap. Okay. I'll take all the colors. You take all the color. Teacher Farah say you have to choose one color only, sayang. Blue. Alright. Go. Okay, make it faster. I make big wheels here. How about you, sayang? Come, faster, faster, faster. And I choose orange color. And I mix. Wow! Okay. Faster, faster, faster. Alright, I'm almost finished. I'm almost finished. 3, 2, 1. Show. Is it finished already? Okay, faster, kakak. Rainbow wheel. Rainbow wheels. Okay. I'm a girl. Wow, so nice. Later you can show to your mommy and daddy at home. Okay? Okay. And then you say to your mommy what you learn today. You learn about kisah Nabi Muhammad. Nabi No. Yunus. Alright. Show me your Pepper. I want to see your ikan. Yeah. Okay, smile.